Festival Seni Al-Quran Antarabangsa terbesar di Malaysia kali ini kembali lagi di Kompleks Kesenian Islam Shah Alam. Kali ini lebih besar, lebih meriah dan lebih banyak aktiviti yang ada di sini. Jualan gudang Al-Quran dan buku-buku agama potongan sehingga 70% turut diadakan. Ada lebih banyak artifak dan asar Nabi Muhammad SAW yang asli dibawa ke sini. Antaranya tongkat Nabi, serban yang Nabi sendiri pakai hanya ada 3 sahaja dalam dunia ni. Anda juga boleh melihat helaian rambut dan janggut Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, ada juga pameran kiswah Kaabah yang sebenar, kiswah yang lama daripada zaman Uthmaniyah dan juga kiswah yang baru. Dalam kompleks ini juga ada 4 galeri yang wajib korang lawati. Antaranya Rehlah Nabawiyah. Di sini korang dapat mempelajari kisah hidup baginda sehinggalah kewafatannya. Di sini juga ada replika rumah baginda yang sebenar. Ada juga VR Islamik yang membawa korang ke zaman para nabi. Pasti hati korang akan tersentuh. Ada juga galeri mushaf yang memaparkan kesenian Melayu di dalam Al-Quran dan juga galeri haraman yang memaparkan artifak-artifak asli daripada tanah suci. Di sini juga anda boleh membuat pelupusan Al-Quran lama dan akan dihadiahkan Al-Quran yang baru. Ada pelbagai aktiviti seni, kaligrafi, ukiran kayu dan macam-macam lagi kesenian Islam yang korang boleh tengok sendiri depan mata. Semua ni korang boleh beli juga tau. Tak ketinggalan, banyak lagi aktiviti menarik yang diadakan sesuai untuk seisi keluarga. Tak lupa juga, di bahagian luar ada lebih daripada 70 vendor yang menjual pelbagai jenis makanan untuk korang cuba. Paling istimewa, semua tetamu akan mendapat door gift bila korang daftar masuk di sini. Jadi jangan ketinggalan, jom meriahkan festival 5 hari ini di Kompleks Yayasan Restu Shah Alam. Jangan lupa datang. Jumpa anda di sini.